payu di tengah sawah. Ilmu sains mari kita tahu, segala alam banyak faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kumpulan kami ialah Hidrogenium. Kumpulan kami telah membuat projek kincir alumini atau mini water wheel. Bahan yang mudah didapati seperti botol air, lidi dan gam tembak. Mari kita cuba buat. Pertama, kita perlu menuangkan air sedikit demi sedikit. Dan roda ini akan bergerak. Ia juga boleh daripada tenaga air menjadi tenaga kinetik. Mesin ini boleh dikategorikan ialah dada dan roda. Apabila kita menuangkan air, roda akan berputar. Rancang pengairan meminta model daripada bahan terpakai. Kemudian meningkatkan kreativiti dan inovasi murid. Ialah meningkatkan kerjasama murid. Kemudian membina minat terhadap sains dan teknologi hijau. Ialah menjimatkan tenaga melalui penggunaan tenaga air. Sekian, terima kasih. Puan ingin bertutur? Sekian, terima kasih.